Jendela Fikir di Bernama Radio. Alright, Jendela Fikir Bernama Radio kembali bersama saya Arif Muhammad dan juga dia Raifah Zulkifli. Ya, betul. Dan hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan perkembangan dan pelan masa hadapan air Selangor. Kerana apa, Arif? Kerana peranan air ini bukan sekadar keperluan asas tapi menjadi nadi kepada kehidupan, pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan di sebalik setiap titisan yang mengalir di rumah dan industri, berdiri sebuah entiti yang komited untuk pastikan bekalan air yang bersih, stabil dan mampan. Ya, iaitu Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, dan mereka ini bukan sahaja berfungsi sebagai pembekal air terbesar di Malaysia, malah terus melangkah ke hadapan dengan pelbagai inisiatif transformasi dan juga inovasinya. Ya, dan untuk itu kami bawakan kepada anda Tuan Adam Safian Ghazali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diana. Salah. Raifah. Diana lagu tadi. Saya salah tadi. Sebab lagu tadi. Lagu tadi. Raifah dan juga Arif. Ya, betul. Terima kasih kerana menjemput saya di sini dan juga boleh jemput saya ni, maksudnya jemput Air Selangor jugalah. Betul. Untuk kami sama-sama berkongsi Betul. dengan apa-apa maklumat, soalan yang tuan dan puan ada, supaya saya boleh menerangkan kepada pendengar-pendengar lah. Okay. Airnya bawa tak? Air yang kita minum ni semua di Kuala Lumpur datang daripada loji-loji, 34 loji Air Selangor. Okey, baik. Dan kalau kita lihat perkembangan terkini Air Selangor pun tengok usahanya berterusan, kecekapannya pun disebut-sebut, dan dia ada satu impak yang baik juga kepada masyarakat. Jarang dah kita dengar kenapa air tiba-tiba tak ada. Kita jarang dapat, jarang juga kita di Bernama Seri kongsikan kawasan ni tak ada air, tidak berjaya dan sebagainya. Jadi kita nak ucapkan tahniah juga Arif, kerana Air Selangor menerima pengiktirafan global pada 2025 leading utilities of the world. Okay, share sikit Tuan. Sebenarnya pada tahun lepas, apabila Air Selangor mendapat anugerah ini, iaitu seperti yang puan cakap, leading utilities of the world, anugerah ini adalah anugerah yang sangat bermakna bagi kami 5,024 warga kerja Air Selangor. Apabila kita mendapat anugerah ini, kita dapat daripada satu organisasi di tempat yang kita panggil Global Water Summit. Jadi dekat situ nak dapat ni memang susah lah. Dan apabila kita dapat tu, maksudnya itu adalah satu pengiktirafan yang besar kepada warga kerja kami, yang saya kata tadi sebanyak 5,024. Jadi kenapa daripada banyak-banyak utility di dunia, kenapa Air Selangor dipilih pada tahun lepas? Air Selangor ni dipilih sebab Air Selangor ni mempamerkan satu ciri-ciri yang boleh diterima pakai sebagai satu utility yang unggul di dunia. Dan sebenarnya apabila kita cakap berkenaan utility yang unggul ni, mereka akan lihat apakah fungsi Air Selangor dan adakah Air Selangor ni berfungsi mengikut objektif yang telah ditetapkan. Tetapi sekiranya kita cakap pasal macam ni, ramai orang tidak faham. Tetapi apa yang saya boleh cakap sini nak bagi semua pendengar-pendengar faham adalah macam ni. Kita ni sebenarnya satu syarikat pembekal air. Apabila kita syarikat pembekal air ni, yang penting kat sini adalah efisiensi. Efisiensi kita. Bagaimana kita tengok efisiensi kita adalah, nombor satu, kita tengok kadar kehilangan air. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil non-revenue water. Dulu pada tahun 2019, masa Air Selangor ditubuhkan, kadar NRW kita adalah sebanyak 33%. Tetapi pada tahun lepas, NRW untuk Air Selangor telah turun kepada 26.76%. Jadi itu adalah salah satu, orang kata tu, pencapaian yang amat baik. Sebab Air Selangor ni, apabila kita menghantar air kepada pengguna-pengguna kita, pengguna-pengguna kita ni adalah sebanyak 9.62 juta, bukan hanya di Selangor tetapi juga di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan apabila air yang kita rawat ni, kita rawat di 34 loji rawatan air.
air yang dirawat ini perlu dihantar kepada 1,700 reservoir. Yang kita nampak dekat taman-taman yang atas-atas tu macam bulat-bulat cendawan tu kita panggil reservoir. Kira ada 1,700. Dan daripada 1,700 tu lah baru akan ikut pipe-pipe pergi ke pengguna kita. Dan pipe-pipe yang di-maintain dan diselenggara oleh Air Selangor ni adalah sebanyak 32,000 kilometer. Wow. Jadi apabila kita kata kita dah turun daripada 33% ke 26.76%, itu adalah satu pencapaian yang amat membanggakan. Itu satu. Nombor dua adalah perasan tak kita di Malaysia ni, setiap water operator termasuklah Air Selangor, apabila kita membekalkan air itu daripada rawatan kita dekat loji tu, kita kena ikut piawaian atau orang kata tu standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. So Kementerian Kesihatan ni dia ada banyaklah standard dia, A, B, C, D, D. Lepas tu kita pun mempunyai di setiap kita punya distribution network tu, sistem agihan kita tu, kita mempunyai pensamplean. Sampel. Maksudnya ada orang ambil sampel air, nak tengok kualiti air tu macam mana. Bersih tak bersih. Bersih tak bersih. Tapi yang bersih tak bersih tu kadang-kadang subjektif. Tapi kita kena ikut apa yang KKM cakap, Kementerian Kesihatan cakap. Jadi di sini kualiti air yang dibekalkan oleh Air Selangor telah mencapai tahap 99.96% pematuhan kepada standard Kementerian Kesihatan Malaysia. Maksudnya ini adalah satu pencapaian yang bagus lah. Pencapaian yang bagus. Dan apabila kita mendapat macam ni, tetapi walaupun kita kata kita dah dapat 99.96%, tetapi kita tak, kalau Mak Saleh kata, kita tak rest in our laurel, on our laurel. Maksudnya sekiranya pengguna-pengguna kami ada apa-apa isu, saya sarankan tolong call kami di 15,300, komen di Facebook kami atau masuk dalam apps kami, komen. Dan kita akan attend kepada masalah-masalah. Macam ada masalah kualiti air ke, kalau dia kata air tu tak elok ke apa, bagi tahu kami akan pergi tengok. Sebab macam saya cakap tadi, pipe kita 32,000 kilometer. Betul. Ah, Panjang, jauh. panjang, besar. Dan 32,000 kilometer ni, selalunya bila saya cakap dengan kawan-kawan kita di luar negara, saya cakap macam ni, kalau pipe ni disambung, sambung, pipe ni akan datang daripada Kuala Lumpur, dia sampai ke New York. Wah. New York tu dia patah balik. Itulah panjang pipe yang orang kata tu diselenggarakan oleh Air Selangor. Jadi apabila kita mendapat 99.96 pematuhan kepada standard yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, itu adalah satu pencapaian yang amat baik untuk utiliti air di Malaysia. Itu dia antara pencapaian dan juga usaha yang telah pun ditunjukkan. 99.6% kadar pematuhan standard. 99.96. 96%. Tinggi bro. Tinggi. 99.96% pematuhan kepada kebersihan KKM. Yes. Wow. Tapi ini bukan senang. Satu kalau tak bersih, kita minta pengguna laporkan. Betul. Call, adukan kan. Betul. Dan tinggi juga sebab ia akan kita nak servis 9.62 juta pengguna. Betul. Wow. Jadi macam mana? Macam mana kita nak pastikan bekalan ini sentiasa stabil dan juga sentiasa cukup setiap hari? Pengguna ramai, pipe pun jauh juga ni. Dia okey. Air Selangor ni, walaupun nama syarikat yang kita cakap ni nama dia Air Selangor, tetapi Air Selangor membekalkan air terawat kepada penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan kita tahu Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ni adalah enjin ekonomi Malaysia. Seperti tahun 2024, GDP Selangor adalah sebanyak 432.1 bilion. Itu sebanyak 26.3% GDP negara. Dan GDP Kuala Lumpur adalah sebanyak 260 bilion. Jadi kalau kita campur-campur semua, Air Selangor ni membekalkan air kepada satu kawasan yang menyumbang kepada lebih 40% GDP Malaysia. Jadi betul macam Arif cakap, maksudnya pengguna kami banyak. Tapi bila pengguna kami banyak pun, sebab kita ni engine of growth for the country, for Malaysia,
kita tahu bahawa setiap tahun ekonomi kita meningkat. Macam daripada tahun 2023 ke 2024, average Selangor dan Kuala Lumpur naik 6%. Ya. Jadi kita pun di Ais Selangor, kita kena buat satu andaian. Maksudnya setiap tahun akan ada pertambahan pengguna dan akan ada pertambahan apa yang pengguna guna air Selangor. Okey. Jadi macam mana kita nak memastikan bahawa air untuk pengguna kita, tak kisahlah pengguna domestik atau pengguna non-domestik, sentiasa cukup, adalah kita mempunyai satu indikator. Indikator ini kita namakan sebagai reserve margin. Reserve margin. Jadi reserve margin ni adalah, macam saya cakap tadi, kita mempunyai 34 loji rawatan air. Jadi 34 loji rawatan air tu, dia mempunyai kapasiti pengeluaran air sebanyak 6,500 juta liter sehari. Tetapi sekarang yang 9.62 juta pengguna tadi, average mereka menggunakan lebih kurang 5,400 juta liter sehari. Jadi perbezaan sebanyak 1,100 juta liter sehari itu yang kita panggil buffer. Dan buffer itu adalah sebanyak 17.62%. Jadi kita ni diregulate, dikawal selia oleh satu badan kerajaan yang dinamakan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Okey. Jadi kita ada KPI kita. KPI kita yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara adalah Air Selangor perlu mempunyai at least reserve margin sebanyak 15%. Okey. Tetapi sekarang ni, pada tahun lepas, reserve margin kita ada sebanyak 17.86%. Tetapi jawapan ini tidak menjawab apa yang Arif cakap. Apa akan jadi sekiranya pertumbuhan ekonomi makin pesat, makin pesat. Apa yang kita buat? Ya. Jadi apa yang kita buat adalah, nombor satu adalah kita perlu mempunyai satu loji-loji yang boleh mengeluarkan air lebih. Jadi pada masa ini, Air Selangor sedang membina satu loji rawatan yang dinamakan Loji Rawatan Air Sungai Rasau. Di mana kita tengah bina, dan insya-Allah loji itu akan siap pada akhir tahun ini. Di mana loji ini boleh membekalkan sebanyak 700 juta liter sehari. Dan kita tidak berhenti kat situ saja. Kita juga akan membuat loji rawatan air Rasau fasa 2. Di mana akan juga mengeluarkan air sebanyak 700 juta liter sehari. Jadi itu adalah salah satu usaha yang dijalankan oleh Air Selangor untuk memastikan sekiranya pengguna nak air, walaupun pengguna tu meningkat, walaupun penggunaan itu meningkat, kita boleh membekalkan air kepada pengguna kita. Itu nombor satu. Okey. Nombor dua adalah, sebab tadi saya cakap, kita mempunyai 32,000 kilometer pipe. Okey. Jadi Air Selangor kita kena memastikan bahawa kalau kita produce 100 juta liter sehari dekat sini, sepatutnya air yang kita hantar kepada pengguna-pengguna kita sepatutnya 100 juta liter sehari jugalah. Sama Sepatutnya kena sama. Tapi tadi kita tengok kita punya kehilangan air itu adalah sebanyak 26.76%. Okey. Walaupun 26.76% tu adalah nombor yang baik. Sebab itu kita nombor 2 dekat Malaysia. Okey. 26.2. Tetapi kita mengandaikan kita mempunyai satu target supaya sampai tahun 2030 kita nak menurunkan kadar kehilangan air itu kepada 25%. Okey. Jadi maksudnya tak adalah membazir banyak sangat. You treat satu, you dapat satu. Macam itulah. So kita akan kurangkan sebanyak mungkin NRW itu. Alright. Okey, saya teringat temu bual kita pada tahun lalu sebenarnya. Tu ada kongsi. Kita ada yang disebut tadi 32,000 ukuran pipe dan sebagainya. Pada waktu itu dikongsikan Air Selangor sedang berusaha untuk menukar pipe-pipe lama. Kenapa? Betul. Salah satu cabarannya adalah saiz pipe yang tidak sama pun membuatkan kita kehilangan air ini. Betul. Okey, kalau saya salah tolong betulkan. Saya Okey. cuba ingat ni tahun lepas punya. Jadi adakah telah pun kita tukar pipe-pipe ini, kita dah ganti dengan pipe-pipe yang baru. Okey. Jadi untuk pembaziran atau kehilangan air kerana saiz pipe yang tidak sama, pipe yang zaman dahulu kala, Okey. zaman Tok Kaduk tu semua dah tak ada dah. Okey, dia macam ni. Okey. Betul. Kita ada 32,000 kilometer pipe. Alright. 32,000 kilometer pipe ni ditanam
pada tahun yang berbeza-beza. Betul? Okay. Sebagai contoh, ada satu ketika, 2-3 minggu lepas, ada berlaku satu insiden. So, bila kita korek pipe tu, sebenarnya yang pelik dia, bila kita angkat pipe tu, kita nampak pipe tu sebenarnya ditanam pada tahun 1915. More. Punya lama. Okey. Itu secara spesifik lah. Tetapi kalau macam bila kita tengok 32,000 kilometer tu, daripada 32,000 kilometer tu, kita telah kira sebanyak 6,000 kilometer adalah pipe AC, asbestos cement. Dan itu sebab kerajaan negeri Selangor melalui Air Selangor, kita mempunyai, kita panggil program penukaran pipe. And program penukaran pipe tu kita nak buat pada setiap tahun, kita nak tukar 300 kilometer. Setiap tahun? Setiap tahun. Tapi kita punya target ni 6,000 ni lah. Tapi setakat ini, kita telah berjaya menukar sebanyak 1,000 kilometer of pipe. Jadi program ini sentiasa akan berlangsung. Tahun ni 300, tahun depan 300, tahun depan 300, sampai tahun 2034 kalau tak silap saya, kita akan naikkan kepada 400 kilometer. Kita kena buat sebab kadang-kadang kan ramai orang cakap, Adam, kau ni ala Air Selangor 26. Kau tahu tak Adam, dekat Jepun tu, Tokyo 5%. Memanglah Tokyo tu 5%, saya cakap sebab 5% tu sebab satu Tokyo tu pipe baru. Tapi kalau kita nak tukar sekaligus tu, ia memerlukan satu sumber keuangan yang banyak. Sebab kita kena ingat, pipe tu satu, logi tu satu. Kan? So kita kena balance lah apa yang kita nak buat. Lebih kurang macam tu. Okey, dan sebab itu kita jangan marah kalau kita nampak orang tengah korek tukar pipe. Betul. Sebab kesusahan hari ini untuk kesenangan masa depan. Jangan marah. Betul. Selalu macam tu. Allah, sekarang juga nak korek. Bila lagi masanya? Semua masa pun salah. Time kita nak pergi kerja bernama radio lah dia nak korek. Jangan marah. Okey, baik. Seiring juga dengan peningkatan jumlah pengguna, 9.62 juta pengguna meliputi KL, Selangor dan juga Putrajaya, enjin ekonomi negara kita. Dan ya, Tuan ada kongsikan juga tadi bahawasanya dari semasa ke semasa kita nak tingkatkan juga dari segi reserve margin kita kan. Betul. Daripada 15% kita nak tingkatkan kepada 17.86% pada 2000 selepas ini juga. Betul. Jadi bagaimana Tuan kalau kita nak cakap juga sistem ataupun bagaimana Air Selangor mengurus sistem bekalan air berskala besar ini supaya sistem dah padu, supaya kita dapat kurangkan gangguan bekalan air ni Tuan. Okey, dia gangguan bekalan air ni macam ni. Kita kena orang kata tu bermuhasabah diri. Ini waktunya. Ini waktunya. Saya Air Selangor, kita memang mempunyai 34 loji lautan air. Bagi kami akan menjalankan operasi kami di loji sehabis baik. Dan kami juga mempunyai, macam saya cakap tadi, 1,700 reservoir. Kami punya komitmen adalah reservoir di Selangor tu kami akan cuci setiap 7 tahun. Dan tadi pun saya cakap, kami ada pipe 32,000 kilometer dan kami tengah buat pipe replacement program. Tetapi sebab saya cakap tadi, pipe ini adalah pipe lama. Pipe lama, ada kemungkinan pipe itu akan bocor. Saya tak boleh nafikan benda tu. Ada kemungkinan akan bocor. Tetapi apa yang saya boleh janji adalah sekiranya pipe itu bocor, rakan-rakan saya di Air Selangor akan sedaya upaya secepat mungkin membetulkan kebocoran itu. Kita mempunyai KPI dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selalunya kami di Air Selangor buat lagi cepat daripada KPI tersebut. Itu janji kita kepada pelanggan-pelanggan kita. Itu nombor 1. Nombor 2, macam tadi kita cakap, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya ni adalah enjin ekonomi negara. Dan Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya ni memang sangat besar. Jadi macam mana kita nak manage Air Selangor ini? Itu sebab di Air Selangor kita mempunyai satu program digitalisasi. Maksudnya bukan hanya kita kata semua tempat ni kena ada komputer. Bukan. Maksudnya kita menggunakan komputer, kita menggunakan software-software untuk menjalankan tugas kita dengan penuh efisien. For example,
kita mempunyai orang kata tu intelligent command center. Kalau tuan dan puan datang ke pejabat air Selangor, kalau saya bawa dekat kita punya ground floor tu, kita ada satu bilik kita panggil ICC. Okey. Dalam bilik tersebut ada banyak TV, tapi bukan TV lah, dia letak komputer punya flash semua kan. So dekat situ katakanlah kalau tuan duduk mana? Saya duduk Kajang. Duduk Kajang. Saya boleh buka peta Kajang tu. Saya boleh nampak rumah tuan dekat mana. Saya tahu rumah tuan kat mana. Okey. Dan saya tahu air yang datang kat rumah tuan tu datang daripada reservoir mana. Oh. Dan katakan tiba-tiba tuan call 15,300 atau tuan komplain kat apps kata air Selangor air tu slow. Jadi orang dekat kita punya ICC tu dia tahu bila tuan komplain tu je, dia akan buka komputer, dia akan tanya tuan duduk mana, dia akan tahu sebenarnya reservoir tu ada air ke tak ada air. Punca air slow tu kenapa? Punca air slow tu ada. Okey. So kalau tiba-tiba kalau air tu masih tinggi, sepatutnya tuan ada air lah. Jadi dia akan pergi balik tengok dekat tempat kita, dekat kita punya sistem kita, ada tak probability pressure drop dekat line tu. So kemungkinan besar kalau air tu rendah maksudnya pasal tu lah. Kalau air tu tinggi maksudnya dia must be a pressure drop. So kalau ada pressure drop tu, cepat-cepat kita boleh suruh rakan-rakan kita di tempat Kajang tu, bro kau pergi check sikit. Apa masalah dia. So maksudnya tindakan kita adalah pantas. Kalau dulu kalau call mana nak cari kita pun tak tahu kan. Tapi sekarang tindakan kita lagi pantas. Jadi bila tindakan kita pantas, kita bolehlah hantar orang untuk repair dengan cepat. So itu adalah nombor 2 yang kita buat untuk memudahkan kita untuk manage operasi air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Lagi satu yang penting dekat sini adalah sekarang ni ramai orang cakap pasal AI lah, machine learning lah semua. Tetapi dekat air Selangor, kita mempunyai satu logi. Logi tu, tak tahu lah boleh bagi tahu nama tu tidak. Tapi ada satu logi, boleh bagi tahu. Logi tu nama dia Logi Air Semenyih. Semenyih 2. Logi Air Semenyih 2 ni sebenarnya, kita dah lengkapkan dengan logger device di mana rakan-rakan saya yang bekerja di logi tu sebenarnya mereka boleh bekerja bukan di tempat command center mereka. Dan mereka kadang-kadang kalau dia kata perlu buka pump, nak pump air ke tempat A katakan, mereka boleh hantar instruction tersebut daripada iPad. Wow, canggihnya. Duduk kat rumah pun boleh. Tapi kita tak ada datang lah. kita tak ada datang kerja. Tapi dia boleh buat benda lain. Maksudnya kalau work from home pun okey. Tapi ke lapangan lah. Tapi maksudnya itu memudahkan. Dan lagi satu maksudnya dia kalau kita kata nak pump. So kalau dulu orang kena pergi kat pump tu, kena buka ni, buka tu. Tapi sekarang ni dia orang main tekan je, benda tu boleh start. Itu adalah salah satu benda yang kita buat untuk memudahkan operasi kita. Makin cekap lah. Sebab kita sebenarnya kan Puan kan, kita besar. Sebab kadang-kadang takkanlah kita mempunyai warga kerja seramai 5,024 orang. 5,024 orang tu sebab ramai orang kata banyak. Tetapi kita kena ingat saiz Selangor, saiz Kuala Lumpur sebenarnya lagi besar. So kalau saya spreadkan 5,000 pun memang tak cukup lah. Faham? Itu sebab kita memerlukan teknologi. Itu sebab kita pakai, orang kata tu, kita buat proses digitalisasi of kita punya operation. Kalau nak tajam memang banyak lagi tapi hari ni rasa macam sekejap betul waktu. Ya Allah, dah nak habis. Dah habis. Rasa macam kita datang lagi lah lepas ni. Kita borak sebelah loji lah. Cumanya Tuan, saya rasa kita menyebut tentang usaha yang dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh Air Selangor itu sendiri. Tapi saya percaya setiap perkara akhirnya dia akan terletak juga kepada pengguna itu sendiri. Jadi saya ringkasnya, apa mesej yang boleh kita berikan kepada pengguna untuk kita pastikan penggunaan air ini lebih lestari. Kita tahu gosok gigi tutup pipe biasa. Kalau nak siram bunga pakai air yang lain. Itu kita selalu sebut. Tapi mungkin ada benda-benda lain lagi yang lebih penting yang rakyat kena tahu. Sebenarnya apa yang saya cerita tadi adalah berkenaan dengan Air Selangor. Apa yang Puan cakap tu betul.
Maksudnya air ni sebenarnya kita dapat daripada hujan turun sungai, air tu pergi ke empangan. Ya. Tapi kita nampak air ni sekarang tengah banyak. Tetapi kita sepatutnya sebagai pengguna, kita kena ada mempunyai kesedaran menggunakan air secara berhemah. Tapi inilah sama orang tanya. Dia kata, Adam, aku dah berhemah apa? Aku mandi tak lama. Aku gosok gigi okey-okey. Tapi apa yang kau cakap berhemah tu? Jadi di Air Selangor, kita kalau tuan dan puan tengok Air Selangor, kita mempunyai aplikasi. Aplikasi kita namakan aplikasi Air Selangor 2.0. Maksudnya dah upgraded lah daripada 1 ke 2. Jadi dekat aplikasi Air Selangor 2.0 tu sebenarnya kalau tuan ada bil air, kalau tuan bil air, tuan masuk dekat situ, dekat kita panggil, dia panggil LCD. Tuan letak berapa ramai orang dalam rumah tu. Okey. So bila ada berapa ramai orang dalam rumah tu, kita akan keluarkan kat situ sebenarnya berapa liter per kapita per day yang digunakan oleh tuan di rumah tersebut. Masalah kita sekarang adalah WHO, yang badan-badan dunia ni semua cakap sepatutnya kita guna air sebanyak 180 liter per kapita per day. Okey. Tetapi ni minta maaf nak cakap, tetapi kita di Selangor, KL dan Putrajaya, kita ni guna banyak. 240 LCD. Jadi saya harap pengguna-pengguna Air Selangor guna secara berhemah. Dan saya ingin memberi nasihat lagi satu. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan kata saya mandi cepat, saya guna basuh gigi semua cepat. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sila check internal plumbing rumah masing-masing. Sebab memang kerana kita guna tak banyak. Ya, kita mandi pun macam tu mandi cepat je. tetapi tiba bil air banyak. Saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan pengguna Air Selangor yang saya hormati sekalian, sila panggil plumber, tengok sama ada internal leaking atau tidak. Saya percaya kebanyakan LCD yang tinggi-tinggi kat KL, Putrajaya ni semua ni bukan disebabkan kita membazir, tetapi disebabkan ada sedikit rumah kita tu ada uzur lah sikit. Leaking sana tanpa kita sedar. Faham. Betul. Mungkin, tapi mungkin juga sekarang orang ramai ada bathtub lah. Pula dah cerita lain. Okey. Apa pun, jadilah pengguna yang bijak, Arif. Dan kita terus sokong usaha yang dilakukan oleh Air Selangor untuk memastikan kita dapat air. Dan sebenarnya sikit tau, bila kita sebut tau cuaca panas, kita di Kuala Lumpur ni dah mula bersedia untuk tak ada air. Tapi Alhamdulillah beberapa bulan ini sentiasa ada air. Jadi tahniah. InsyaAllah kita punya dam kita masih dalam keadaan yang terkawal. InsyaAllah akan okey lah. Don't worry. Tapi jangan membazir. Itu jangan membazir je. Okey. Dan check anda punya sistem pipe di rumah. Betul. Itu penting. Itu adalah mesej yang paling penting. Ya. Kadang-kadang leaking tak nampak tapi leaking dalam dinding. Betul. Masa tiba-tiba air mahal nak kan. Padahal duduk seorang. Betul. Kalau macam tu confirm ada benda dalam. Barangkali dalam rumah kita ada sungai lah. Okey. Tapi itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, Tuan Adam Safian Ghazali. Terima kasih. Bersama dengan kami di Bernama Radio. Dan untuk anda terus dengarkan kami, ini adalah Bernama Radio. Untuk anda. Terima kasih. Jendela Fikir di Bernama Radio.